Pada hari ini dalam tahun 2012, Istiadat Pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Muttasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Baginda yang berusia 84 tahun mencipta sejarah menjadi satu-satunya sultan yang ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah pada 21 September 1970 ketika baginda berusia 42 tahun. Baginda juga adalah Yang di-Pertuan Agong pertama yang ditabalkan di Istana Negara. Istiadat penuh penghormatan ini disaksikan oleh kira-kira 900 orang tetamu termasuk Raja-Raja Melayu, Perdana Menteri dan ketua-ketua diplomat asing.